Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu perhasilan produk bagi subjek EDUP 3093 iaitu Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Jadi perhasilan produk ini bertemakan guru cemerlang. Saya berserta ahli kuliah saya iaitu Nur Izzati Bashirah binti Saharudin, Dato' Akbar binti Al-Malik Faisal dan juga Diniza Umairah binti Hishamuddin akan memberi kesimpulan daripada temu ramah kami bersama Dr. Tan Hu Hakim iaitu guru cemerlang yang kami telah pilih. Yang pertama iaitu pengenalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK dan Falsafah Pendidikan Guru FPG menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara dalam melahirkan insan yang seimbang, berilmu dan berakhlak mulia. Bagi memahami bagaimana falsafah ini diterjemahkan dalam dunia sebenar pendidikan, maka satu sesi temubual telah dijalankan bersama seorang guru cemerlang iaitu Dr. Tan Hu Hakim yang berpengalaman luas dalam bidang perguruan dan merupakan seorang kaunselor yang cemerlang. Temubual ini bertujuan untuk meneliti perjalanan profesional beliau, anugerah kecemerlangan yang diterima serta nilai-nilai pendidikan yang diamalkan sepanjang kejayaannya yang dapat memberi inspirasi. Next, kita pergi kepada latar belakang beliau. Nama penuh beliau, Tan Hu Hakim. Kepakaran beliau, kaunseling setting sekolah, Doktor Falsafah Bimbingan dan Kaunseling, Perakuan Amalan Kaunseling Malaysia. Kejayaan beliau sekarang, beliau merupakan kaunselor cemerlang. Beliau bermula berkhidmat pada tahun 1997 dan terkini beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Perdana Kurun Berpahang. Okey, next, latar belakang profesional. Beberapa anugerah ataupun iktirafan cemerlang yang telah diterima. Dr. Tan Hu Hakim merupakan seorang kaunselor yang cemerlang dalam bidang bimbingan dan kaunseling dan telah menerima anugerah khas iaitu anugerah ikon kebangsaan dalam bidang bimbingan dan kaunseling semasa sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Melaka. Menurut Abdul Rahman ETOL 2024, kejayaan beliau mencerminkan penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui bimbingan dan kaunseling, beliau berusaha membentuk pelajar yang berfikiran kritis, kreatif serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran dunia moden. Pada masa yang sama, komitmen beliau juga jelas mengamalkan nilai-nilai dalam falsafah pendidikan guru FPG. Misalnya, menuntut guru menjadi ejen perubahan, berakhlak mulia dan sentiasa menambah baik amalan profesional mereka. Ahmad Zohri ETOL 2024. Dedikasi beliau dalam memperkenalkan pembaharuan dalam PDP bukan sahaja meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah, malah menjadi inspirasi kepada guru lain untuk meneruskan bidang bimbingan dan kaunseling dalam dunia pendidikan negara. Okey, next, latar belakang profesional. Beberapa anugerah ataupun iktirafan cemerlang yang telah diterima. Dr. Tan Hu Hakim merupakan seorang kaunselor yang cemerlang dalam bidang bimbingan dan kaunseling dan telah menerima anugerah khas iaitu anugerah ikon kebangsaan dalam bidang bimbingan dan kaunseling semasa sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Melaka. Menurut Abdul Rahman ETOL 2024, kejayaan beliau mencerminkan penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui bimbingan dan kaunseling, beliau berusaha membentuk pelajar yang berfikiran kritis, kreatif serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran dunia moden. Pada masa yang sama, komitmen beliau juga jelas mengamalkan nilai-nilai dalam falsafah pendidikan guru FPG. Misalnya, menuntut guru menjadi ejen perubahan, berakhlak mulia dan sentiasa menambah baik amalan profesional mereka. Ahmad Zohri ETOL 2024. Dedikasi beliau dalam memperkenalkan pembaharuan dalam PDP bukan sahaja meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah, malah menjadi inspirasi kepada guru lain untuk meneruskan bidang bimbingan dan kaunseling dalam dunia pendidikan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diniza Umairah binti Hishamuddin. Terima kasih atas pembentangan sebentar tadi. Pembentangan kami hari ini didedikasikan untuk menyingkap aspirasi dan dorongan kerjaya seorang pendidik cemerlang. Fokus utama saya ialah untuk memahami visi beliau dan mencapai tahap guru cemerlang dan pengalaman yang mendasari aspirasi mulia ini. Saya akan mulakan dengan visi kerjaya beliau yang terbahagi kepada 3 domain
utama, iaitu bahagian pertama, cita-cita dan aspirasi kerjaya pendidik. Pengalaman dan perjalanan kerjaya Dr. Tan ini dalam bidang pengguruan menjadi sumber kekuatan yang sentiasa mendorong beliau untuk terus berbakti sebagai seorang pendidik walaupun tiada tokoh tertentu yang dijadikan. Yang pertama yang saya akan kongsikan iaitu aspirasi peribadi beliau dan peningkatan profesionalism. Visi beliau dalam domain diri untuk memastikan pertumbuhan profesional yang berterusan. Beliau merupakan pakar bidang rujukan, iaitu beliau berhasrat untuk menjadi guru yang benar-benar cemerlang dan diiktiraf sebagai pagar rujuk dalam bidang subjek bimbingan dan kaunseling. Ini adalah komitmen untuk menguasai kepakaran subjek melangkaui tahap kebiasaan. Yang kedua iaitu pembelajaran berterusan. Aspirasi ini disokong oleh amalan pembelajaran sepanjang hayat, iaitu lifelong learning. Ia bukan sekadar gelaran akademik tetapi keazaman untuk sentiasa relevan dengan ilmu terkini. Yang terakhir iaitu duta motivasi. Duta motivasi yang paling penting, beliau bercita-cita menjadi duta motivasi dengan kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang kuat dan berkesan dengan setiap pelajar. Kualiti perhubungan inilah yang menjadi kejayaan seorang pendidik. Saya akan terangkan pula tentang aspirasi untuk pelajar dan sekolah. Saya akan menerangkannya dengan secara ringkas. Domain kedua berpusat pada impak transformatif beliau terhadap pelajar dan institusi. Mencipta titik tolak iaitu aspirasi terbesar beliau ialah untuk menjadi teladan kepada generasi pelajar yang seterusnya, seorang yang meninggalkan kesan kekal dan dalam kehidupan anak didiknya. Matlamat ini diterjemahkan kepada usaha untuk berjaya menyuntik motivasi dalaman yang mendorong pelajar menyambung pelajaran ke tahap universiti, sama ada sarjana muda, master maupun PhD. Beliau secara tegasnya menyatakan kita kena tunjukkan satu inspirasi kepada budak kita ataupun kepada pelajar kita bahawa belajar sampai universiti itu sangatlah penting untuk masa depan. Seterusnya ialah melangkaui kurikulum holistik. Beliau berhasrat melahirkan pelajar yang bukan hanya cemerlang akademik tetapi memiliki semangat daya saing dan berpandangan jauh, iaitu futuristik. Ini selaras dengan aspirasi pendidikan abad ke-21 untuk melahirkan insan yang holistik. Yang seterusnya juga ialah budaya inovasi. Akhirnya beliau bercita-cita untuk mewujudkan budaya inovasi dan memastikan amalan pengajaran di sekolah sentiasa relevan dan berkualiti tinggi. Aspirasi yang terakhir iaitu aspirasi kepimpinan, iaitu guru cemerlang sebagai role model. Domain terakhir merangkumi peranan beliau dalam sistem pendidikan yang lebih luas. Mentor dan rujukan rakan sejawat, iaitu beliau bercita-cita berperanan sebagai teladan, iaitu role model, dan mentor sebagai berkongsi ilmu serta pengalaman, terutamanya dalam semangat menyambung pengajian kepada guru-guru muda atau rakan sejawat yang lain. Beliau juga menyumbang kepada sistem, iaitu aspirasi tertinggi beliau adalah untuk memastikan kualiti perkhidmatan dalam pendidikan sentiasa berada pada tahap terbaik dan merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK, dan aspirasi negara dalam setiap pendidikan. Sekarang mari kita selami soalan yang membongkar intipati kerja beliau. Soalan yang dikemukakan ialah, ada tak pengalaman yang paling cikgu ingat yang betul-betul jadi titik tolak atau inspirasi dalam kerjaya cikgu? Beliau mengemukakan 3 jawapan, iaitu yang pertama, titik tolak inspirasi iaitu Cikgu Syahidan yang merupakan pensyarah beliau. Yang kedua iaitu kualiti diri dan motivasi dalaman, dan yang ketiga merupakan hasil dan kesinambungan akademik. Jadi, pertama saya akan menerangkan tentang titik tolak inspirasi, iaitu Cikgu Syahidan. Cikgu Syahidan ini merupakan pencetus kebangkitan beliau. Titik tolak kerjaya beliau berpusat kepada inspirasi daripada pensyarah beliau sendiri yang dikenali sebagai Cikgu Syahidan. Yang kedua iaitu kuasa perhubungan, the human element. Beliau menegaskan bahawa kunci kepada keberkesanan nasihat untuk sambung pelajar itu adalah pada cara dia berinteraksi.
cara bercakap dan berhubung dengan cikgu dikatakan sangat menyentuh. Jadi, ia dapat membuktikan bahawa kualiti peribadi guru melebihi kandungan nasihat itu sendiri. Yang kedua, iaitu saya akan menerangkan pula tentang kualiti diri dan motivasi dalaman dalam beliau. Faktor motivasi dalaman iaitu interaksi yang positif ini mewujudkan faktor motivasi dalaman yang kuat yang menjadi penggerak utama kejayaan beliau. Yang terakhir iaitu peranan guru sejati. Cikgu Syahidan memberikan gambaran jujur tentang suasana kerja kepadanya, termasuk ketiadaan langkah-langkah pangkat dan sebagainya, yang mengesahkan bahawa guru perlu menjadi. Saya akan menerangkan pula tentang hasil kesinambungan pelajaran beliau, iaitu permulaan kembara ilmu. Inspirasi tersebut menjadi titik mula perjalanan ilmu yang bermakna, iaitu disitulah mulanya di situ. Dorongan awal daripada pengalaman dan motivasi guru telah menanam benih minat yang mendalam terhadap dunia pendidikan. Ia menjadi asas kukuh yang membentuk semangat ingin tahu dan kesungguhan untuk mencapai kejayaan dalam bidang akademik. Yang kedua iaitu pencapaian pendidikan tertinggi. Dorongan dan semangat yang terpupuk sejak awal itu terus membara, memacu untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, bermula dari pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, seterusnya ke peringkat sarjana iaitu master, dan akhirnya menamatkan pengajian di peringkat doktor falsafah iaitu PhD. Seterusnya, setiap peringkat pembelajaran ini bukan sahaja meningkatkan tahap ilmu dan kemahiran, tetapi juga memperkukuh jati diri serta keupayaan beliau sebagai pendidik profesional yang berwibawa. Yang seterusnya iaitu kesan pembelajaran berterusan. Walaupun telah mencapai pendidikan tertinggi, semangat beliau untuk terus menimba ilmu itu tidak pernah pudar. Hal ini terbukti melalui penglibatan aktif dalam pelbagai kursus pendek, peringkat profesional dan program pembangunan diri. Sikap ini jelas menggambarkan nilai pembelajaran sepanjang hayat, di mana ilmu sentiasa dilihat sebagai satu perjalanan yang tiada penghujung. Ia menjadi contoh terbaik kepada generasi muda tentang pentingnya terusnya belajar, berkembang dan memperbaiki diri tanpa mengenal usia atau batasan. Rumusan yang saya boleh buat daripada semua ini iaitu pengalaman yang paling diingati ialah apabila guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan teladan kepada anak didik. Guru tersebut sentiasa memberi nasihat yang membina, menunjukkan kualiti diri yang positif serta memiliki motivasi dalaman yang tinggi dalam mendidik. Melalui bimbingan dan semangat yang ditunjukkan, lahirlah dorongan untuk terus menimba ilmu hingga ke peringkat tertinggi. Aspirasi dan pengalaman ini saling berkait rapat untuk membentuk identiti seseorang pendidik yang berjiwa besar, berilmu dan berdaya saing. Kesungguhan beliau dalam meneruskan pembelajaran sepanjang hayat membuktikan bahawa pendidikan bukan sekadar satu perjalanan akademik tetapi satu kembara ilmu yang berterusan ke arah melahirkan insan cemerlang yang mampu menyumbang kepada pembangunan modal insan negara selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan menyambung soalan yang kelima, iaitu perjalanan sebagai guru cemerlang. Apakah cabaran dan detik penting yang banyak mengajar cikgu? Jadi setelah daripada pertemuan dan temu ramah bersama Dr. Tan Hu Hakim, iaitu guru cemerlang, merangkap kaunselor cemerlang, beliau memberitahu cabaran ini perlu dilihat sebagai peluang untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, iaitu berkaitan dengan FPK, di mana guru ni bukan sahaja mencari penyelesaian secara pedagogi tetapi ia membentuk peribadi yang seimbang dan harmoni. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Tan Hu Hakim, cabaran ini tak penting, tapi yang penting cara kita melihat dan menyelesaikan masalah, iaitu bagaimana kita hendak menghadapinya secara tenang dan teratur. Menurut Dr. Tan Hu Hakim juga, ilmu ni adalah jalan penyelesaian bagi setiap cabaran. Oleh sebab yang demikian, guru perlu sentiasa menuntut ilmu kerana ia akan menyebarkan pula ilmu. Dengan adanya ilmu ini, segala cabaran dapat diselesaikan.
menurut beliau juga cabaran terhadap beliau adalah daripada orang sekeliling. Mungkin kita akan ada masalah, tetapi beliau memberitahu secara nasihatnya adalah sekiranya kita ada masalah, jangan pernah masuk campurkan masalah itu atau cabaran kita di dalam bilik darjah, kerana ia boleh mengganggu objektif pembelajaran kita. Menyambung kepada soalan 5 tadi, perjalanan sebagai guru cemerlang, apakah cabaran dan detik penting yang banyak mengajar cikgu? Jadi pada kali ini kita akan merungkai lebih dalam kepada FPK dan FPG, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Dalam aspek pendidikan FPK, cabaran sebagai peluang untuk membentuk insan yang seimbang, dan cabaran yang dialami oleh guru ni bukan sekadar masalah, tetapi ia adalah satu ruang untuk guru itu memperkembangkan lagi potensi dirinya dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, iaitu kita memperkenalkannya secara singkatan iaitu JERI. Dr. Tan juga pernah berkata dalam sesi temu ramah beliau, iaitu ayat beliau, kita perlulah melihat cabaran ni dengan sifat yang positif, kerana sekiranya kita melihat cabaran ini dan dalam segi positif, kita boleh memperkembangkan lagi diri kita, atau secara senang faham, kita dapat meningkatkan lagi potensi diri kita untuk menjadi guru yang lebih baik, iaitu mungkin satu hari nanti menjadi guru yang lebih cemerlang. Walaupun kita mempunyai banyak masalah mungkin dengan orang sekeliling, ia bukanlah halangan untuk memupuk nilai hormat, toleransi dan juga kerjasama kita. Ia seiring dengan matlamat FPK, iaitu melahirkan warga negara yang bersatu padu, berakhlak mulia, dan juga dalam segi FPK, ia menuntut guru ni menjadi salah satu ejen perpaduan yang mampu membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi kita beralih kepada soalan 6, iaitu pengiktirafan yang telah diterima oleh cikgu mesti datang daripada usaha dan pengalaman beliau yang panjang. Jadi menurut Dr. Tan Hakim, pengiktirafan yang beliau telah terima ini bukanlah mengambil masa yang singkat, ia tentulah mengambil masa yang amat panjang, iaitu beliau telah dinobatkan sebagai kaunselor cemerlang. Beliau juga banyak membuat kajian kes tindakan dan mendengar masalah murid. Tetapi ini bukanlah penghalang untuk beliau terus belajar dan meningkatkan lagi potensi diri beliau. Beliau juga berkongsi, iaitu perjalanan beliau daripada zaman belajar hinggalah sebagai ikon guru cemerlang ni. Beliau dari lepasan maktab perguruan, iaitu ketika itu maktab perguruan terbahagi kepada dua, iaitu diploma dan juga degree. Setelah itu beliau menyambung ijazah sarjana muda pada peringkat awal. Beliau juga menuntut ilmu dan sentiasa mengamalkan sikap yang reflektif, iaitu dengan menilai semula kaedah PDP beliau. Beliau juga kerap mencari ilmu baharu dan menghadiri kursus-kursus. Menurut Dr. Kim, beliau juga telah mendapat ikon guru pembimbing kaunseling sepanjang sambutan Hari Guru Kebangsaan 2023. Pada tahun ini, beliau juga telah menyerlahkan lagi sayap beliau dengan memenangi kajian kes tindakan. Kesimpulan yang dapat kami rumuskan daripada temu ramah bersama Dr. Tan Hakim ialah, secara jujurnya perjalanan menjadi seorang guru cemerlang ini bukanlah mudah. Ia penuh dengan cabaran, pengorbanan dan juga detik yang akan mengajar seseorang itu erti sabar serta tanggungjawab. Daripada situlah guru ini belajar memperbaiki diri dan juga menjadi yang lebih matang. Pengiktirafan yang diterima pada hari ini, ia adalah hasil daripada usaha mereka bertahun-tahun lamanya. Usaha belajar, refleksi, tak pernah berhenti mencari ilmu dan sentiasa kekal profesional. Semua ini sejalan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru, iaitu di dalam kedua-dua falsafah ini yang mahukan guru ni bukanlah sekadar mengajar, tetapi membentuk manusia dan menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Akhir kata, guru cemerlang bukanlah mengajar kita tentang gelaran, tetapi ia mengajar kita tentang hati yang terus ikhlas mendidik dan memberi manfaat terhadap orang lain. Terima kasih.